nak dapat hak ni sangat-sangat susah, sangat-sangat penuh dengan pancaraba lah. Nak tahu lagi ngaji kitab Minhajul Abidin, tengok pancaraba dia lah. Macam mana roblok untuk dapat iman syuhud, dia panggil iman syuhud ini. Pertama iman mukallid, yang kedua iman barahim atau iman secara hujjah, iman bidalil, iman secara dalil akli, dalil nakli berhujjah. Yang ketiga iman bisyuhudi, dengan saksi mata hati. Syuhud sini bukan syuhud mata kepala, syuhud mata hati. Mata kepala tengok makhluk, mata hati senantiasa syuhud Allah. Mana syuhud Allah? Musyahadah perbuatan Allah. Itu dah, tak lepas daripada Allah. Mata kepala lihat makhluk, mata hati nampak perbuatan Allah. Ni kena mujahadah, kena muraqabah. Ni nak dapat. Tadi halawatul iman tu, kemanisan iman tu dah. Iman awliya illah dia panggil. Ni wali-wali Allah di sini. Tahap iman mereka ni duduk sini. Tapi letaklah iman 1, 2, 3, letaklah yazidu wa yanqusu. Boleh bertambah dan boleh berkurang. Tu. Yang keempat baru iman anbiya mursali. Yazidu la yanqusu. Bertambah sama tak kurang. Begitu dah. Jadi iman yang ketiga tu iman awliya illah. Dia bertambah boleh dengan sebab ibadah, musyahadah, zikir, wirid. Dia jadi gitu. Tu lihat gapo pun dengan mata kepala dia, hati senantiasa muraqabah Allah Taala. Muraqabah, mujahadah. Kata Imam Junaid Baghdadi, man zayyana zahirahu bil mujahadati hassanallahu sa'irahu bil musyahadati. Siapa yang menghias zahir dia dengan mujahadah. Mujahadah ni mana? Jid wal ijtihad. Bersisingnya bercakap kata bersungguh-sungguh dalam jalan ibadah. Tu. Hassanallahu sa'irahu bil musyahadati. Allah mempercantikkan hatinya dengan musyahadah. Jadi kena mujahadah ni payahlah. Payahlah apa? Bangun tidur celak mata tu, mulut selalu dah tu bismillah, berapa? Alhamdulillahilladzi. Allah selalu dah sebut mulut. Nah hati pun duk rasa. Tengok apa pun Allah. Tengok aksiden Allah Ta'ala dalam hati. Tak sebut mulut. Hati. Mulut tu Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Tengok takjub. Apa dia panggil? Sifat jalal Allah Ta'ala. Sifat kamal Allah Ta'ala. Keagungan Allah, kesempurnaan Allah. Subhanallah. Kayak gitu. Mulut subhanallah, Masya Allah. Kalau nak puji pun Allah. Tuhan belakang ni. Dalam hati. Tuhan belakang ni. Dalam hati dia tu. Mulut senyum je. Tapi dalam hati. Tuhan belakang ni. Bukan aku ni. Hadha min fadli Rabbi. Ini kurnia Tuhan aku. Gitu. Benda gitu kena mujahadah. Dia tak boleh jadi sendiri. Dia kena buat latih. Riyadhah mujahadah. Ruhaniyah dia panggil. Senamnya bersungguh-sungguh. Bahasa ruhaniyah. Lawan apa? Lawan nafsu dan syaitan.